Bayangkan, seorang lelaki tua, umur 80 tahun, kaya, hidup sorang-sorang. Nama dia Bob Rogers. 26 April 1996, dia ditemui mati dalam rumah sendiri. Kepala dia dihentam lebih 20 kali. Rumah pula nampak macam kena rompak. Tapi semua tu lakonan je. Yang peliknya, orang paling rapat dengan Bob ni bukan orang luar, jiran sendiri, penjaga yang dia percaya. Nama dia Sharon Zachary. Bob bagi dia kuasa urus duit, siap masuk dalam wasiat. Tapi tanpa Bob sedar, duit dia lesap sikit demi sikit. Kereta, cuti mahal, hidup mewah guna duit orang tua tu. Bila Bob mula syak nak tarik balik kuasa tu, malam tu juga nyawa dia melayang. Polis jumpa kesan tapak kasut atas kaca pecah. Corak kasut sama dengan kasut Sharon. Kunci rumah Bob jumpa dekat kolam. Dan dalam kolam tu ada paip besi berdarah. Akhirnya terbongkar. Orang yang Bob paling percaya, itulah pembunuh sebenar. Sharon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Ingat, bila duit dan tamak bersatu, kepercayaan boleh jadi senjata paling bahaya.